minggu lepas dalam satu tindakan saman fitnah yang telah pun Farhaj Wafa Salvador filekan terhadap Cikgu Bat. Alright, seperti mana semua sedia maklum, pemakluman daripada media diperolehi pada tarikh 29 Januari 2026. Pada waktu dan ketika 29 Januari 2026, Cikgu Bat, Badrul Hisham, dia tidak pernah menerima, melihat, mendapat, memperolehi sebarang saman atau writ atau pernyataan tuntutan terkait dengan saman fitnah yang telah difailkan oleh Farhaj Wafa Salvador terhadap beliau. Yang itu yang pertama. Kedua, pada tarikh 29 Januari 2026 tersebut, kita dapati bahawa perbicaraan telah berjalan sebelah pihak. Maknanya Cikgu Bat tidak hadir, peguam pun tidak hadir. Ketiga, kita juga telah memperolehi maklumat setelah kita lakukan carian fail bahawa pada 12 Januari tak silap saya, ada satu perbicaraan yang dijalankan sebelah pihak di mana Farhaj Wafa Salvador telah masukkan keterangan beliau, dan pada waktu dan ketika itu 12 Januari 2026, Cikgu Bat tidak hadir, peguam tidak hadir, dan ini penting, Farhaj Wafa Salvador tidak diperiksa balas oleh pihak pembelaan. Setelah mengambil kira semua perkara tersebut dan setelah pada 29 Januari kita memperolehi makluman melalui kenyataan media, melalui media sosial, melalui tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada waktu dan ketika itulah pada kali pertama Cikgu Bat mengetahui bahawa ada penghakiman terhadap beliau dan ada bicara terhadap beliau terkait dengan saman yang dibawa oleh Farhaj Wafa Salvador kepada Cikgu Bat tersebut. So for all intents and purposes, he only knew about the trial, only knew about the judgment, only knew about the case on the 29th of January 2026. Thereafter, we made a file search and it was confirmed that on the 12th of January 2026, a trial had taken place in KL High Court. And at that trial, Farhaj Wafa Salvador gave evidence and he was not cross-examined by either Cikgu Bat and or his lawyers. So apa yang kita kena buat? Dari segi undang-undang, kita perlu filekan satu permohonan yang dipanggil mengenepikan penghakiman tersebut. Alright? So kita telah pun sediakan affidavit sokongan yang telah pun kita baru saja sign, kita baru saja telah tanda tangan di hadapan mahkamah. Selalunya kita akan sign di pejabat atau di hadapan Pesuruhjaya Sumpah dan kita buat online, tapi seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, sistem baru nak up, so kita buat persediaan, kita dah filekan, kita dah sedia affirmkan affidavit ini dan kita akan filekan perkara ini bersama dengan notis permohonan untuk mengenepikan penghakiman tersebut. Kerana insya-Allah pada hari ini, kerana Cikgu Bat percaya beliau ada hak untuk letakkan soalan-soalan kepada Farhaj Wafa Salvador, pertama. Kedua, sebagai rakyat Malaysia, dia ada hak untuk membela sebarang tuntutan yang telah difailkan terhadap beliau. So can we make this very clear? Sebab ada pihak-pihak yang menyatakan bahawa dia kalah saman. Betul, setakat hari ini dia kalah saman. Betul, setakat hari ini mahkamah telah mengarahkan 550,000 dibayar oleh Cikgu Bat dan seorang lagi defendant, Nur Faiz, kepada Farhaj Wafa Salvador. Tetapi rakyat Malaysia kena ingat perkara ini. Bagaimana mungkin dikatakan sahan saman itu berlaku sedangkan Cikgu Bat sendiri mengesahkan. Dalam dokumen ini, kita sahkan bahawa dia tidak ada pengetahuan langsung tentang tarikh bicara, dia tidak pernah lihat langsung secara penuh saman dan pernyataan yang telah difailkan. Okey, so itu yang kita sedang lakukan dan kita serahkan kepada budi bicara Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi untuk meneliti permohonan dan memanggil permohonan itu untuk dibicarakan dan harapnya akan menyebelahi kita. Alright, so itu tentang kes Cikgu Bat dulu. Part kedua lepas ni mungkin Cikgu Bat nak tambah. Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Pertama sekali saya ucapkan terima kasih sekali lagi Saudara Rafiq dan kawan-kawan peguam mewakili saya. Kali ini ialah saya dikejutkan beberapa hari lepas oleh hanya tahu melalui laporan media saja apabila saya dikatakan kalah saman bernilai hampir lebih 250,000 ataupun 500,000 apabila ada dua pesalah tersebut. Okay. Dan hakikatnya saya tidak tahu dan saya tidak diwakili oleh sesiapa dalam mahkamah dan ia adalah keputusan sebelah pihak. Saya merasakan saudara Datuk Farhash dan peguamnya berbesar hati untuk tidak melawan perintah ini dan menerima dan kita pergi ke mahkamah penuh untuk perbicaraan tersebut. Pertama. Kedua, saya juga ingin menarik perhatian. Kerajaan ini merupakan kerajaan reformasi. Mereka sering mengatakan bahawa sebelum ini, saya juga sebahagian daripada mereka sering mengatakan bahawa rakyat bertanya, rakyat berhak bercakap. Tanyalah apa saja. Malah ini merupakan satu tanda kebebasan bersuara. Siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam kekuasaan perlu bertanggungjawab kepada rakyat untuk menjawab pelbagai persoalan. Tetapi hari ini keadaan nampaknya sangat berbeza. Keadaan menjadi bertambah teruk dan buruk. Bukan saja intimidasi daripada segi salah guna undang-undang, salah guna pasukan keselamatan, aparat-aparat rejim, tetapi juga kita lihat ada seperti elemen seolah-olah mereka cuba menyalahgunakan proses mahkamah dengan memberi tekanan, saman demi saman dan sebagainya. Kamu tak boleh jawab. Apa negara ni sudah tidak boleh lagi rakyat bertanya, membangkitkan sebarang persoalan. Sudah tidak ada kebebasan, kan? Kalau macam tu kamu kan enjoy 2/3, kenapa tidak dipinda saja hak dan kebebasan bersuara dalam perlembagaan ni? Senang kita lawan dalam bentuk yang berbeza. Tapi nampaknya rejim hari ini dalam keadaan tak tentu arah. Tapi saya masih lagi melihat bahawa mahkamah adalah tempat yang betul untuk membela dan mencari keadilan, dan kita menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya jangan takut. Kan? Kalau Cikgu Bat bangkit seorang, Cikgu Bat boleh kena macam-macam. Tapi saya percaya kalau seluruh rakyat Malaysia bangkit dan mempertahankan hak, mempersoalkan apa juga ketidakadilan dan kepincangan yang muncul, rejim ini tidak boleh bertahan dengan hanya tekanan dan intimidasi. Jadi saya ucap terima kasih pada peguam, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang terus berdiri bersama, melangkah bersama, menyumbang dalam pelbagai bentuk, termasuk juga kos-kos peguam dan sebagainya. Jadi saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara cara penyerahan yang dikatakan berlaku adalah melalui kurier ataupun yang dikatakan secara tangan. Kita pun tidak tahu siapa yang terima. Kita tak kenal. So inilah antara isu-isu yang kita akan bangkitkan, dan kita harap lagi sekali dengan rendah diri kepada mahkamah, kita berharap untuk mendapat pendengaran yang adil, insya-Allah, dan kita serahkan kepada budi bicara mahkamah untuk mengerti atau tidak, tapi kita akan teruskan dengan segala apa yang kita boleh lakukan. Okey, itu habis bab yang pertama. Terima kasih lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan. Affidavit telah pun disign, telah pun ditandatangani di hadapan Suruhanjaya Sumpah, tapi sebab sistem tu ada masalah, ada yang kata slow dan sebagainya, notif moral semua dah siap, kita akan kembali ke pejabat, kita akan try masukkan secara online selepas ini. Hari ini insya-Allah kita akan filekan. Hari ini kita akan filekan. Alright, affidavit ni pun bertarikh hari ini. Affidavit sokongan bertarikh hari ini. Alright, iaitu pada 4 Februari 2026 tarikh hari ini. Okey. Dikatakan addresnya di Pulau Pinang. Tetapi Pulau Pinang ni dah lama. Ya. Dah lama dah tak duduk di situ. Rumah. Yang dikatakan address yang last known address lah. Ya. Tapi dia bukan pemilik tempat itu. Bukan. Saya di Seremban. Baik.
Alright, so kita serah pada mahkamah, tapi ini antara sebab kenapa kita merasakan. Lagi sekali, recapnya mudah. 29 hari bulan Januari 2026 baru saja Cikgu buat tahu tentang penghakiman tersebut. 12 Januari masa bicara tidak ada peguam, defender mu tak hadir. Paling penting tak ada hak untuk tanya soalan, soal balas, question, lawan versi yang ditimbulkan oleh pihak plaintiff. Maka kita menyatakan itu hak kita dari segi undang-undang dan kita harap mahkamah akan menerima ujahan tersebut.